orang yang paling senang hidup di dunia adalah orang yang senang ke rumah Allah. Dan orang yang paling susah hidup di dunia, dia susah ke masjid. Subuh, kami memang akan pergi berjemaah ke surau. Bawa anak-anak semua. Jadi anak bangun lebih awal, mandi siap-siap, dah pakai baju sekolah. Kadang dia orang tak nak pakai baju sekolah lagi sebab takut berkedut kan. Tapi anak dikejutkan awal, semua dah siap. Anak perempuan ke, anak lelaki, dan saya pun memang akan solat berjemaah di surau ataupun di masjid. Bagi saya, pagi-pagi tu, bila kita mula solat berjemaah di masjid, kalau surau kami jalan kaki, walaupun agak jauh. Seronok jalan kaki. Kalau masjid kami naik kereta. Gile-gile masjid surau. Okey. Subhanallah, dia seolah perasaan saya setiap kali melangkah pergi ke masjid pagi-pagi segar tu memperbaharui perjanjian di hadapan Allah. Itu perasaan saya. Itu yang saya tulis masa penulisan sambut anniversary yang ke-20 baru ni. Dia macam bila berjalan balik, terutamanya bila balik kita dah selesai semayang, kita pun pimpin tangan lah kan. Balik pimpin tangan suami, pimpin tangan anak-anak. Masa tu kita akan bercakap macam benda-benda yang tenang tau. Dan langkah balik kita tu, saya rasa macam kita sentiasa memperbarui janji setia kita, janji cinta kita, janji kasih sayang kita nak bina rumah tangga ini kerana Allah. Itu perasaan yang saya rasa setiap kali, setiap pagi solat subuh berjemaah di masjid. Sebab untuk Zuhur, untuk Asar, kadang untuk Maghrib, untuk Isyak susah kami nak berjemaah satu keluarga di masjid atau di surau. Sebab kadang saya balik lewat, suami balik dulu. Maksudnya subuh lah boleh pastikan. Memang kita akan katakan kelang kabut anak. Ya, kami 7 anak semua sekolah, 6 anak sulung di universiti. Jadi ni. Tapi kalau balik 7 memang kami angkat. Yang kecil tu pun kami bawa, yang 6 tahun kita pun kejutkan semua. Susah di peringkat awal. Dan kita tahu orang yang paling senang hidup di dunia adalah orang yang senang ke rumah Allah. Dan orang yang paling susah hidup di dunia, dia susah ke masjid. Hidup dia memang susah. Kalau kita mampu menyenangkan, mula-mula susah dan akhirnya jadi senang, kita akan dapati urusan hidup kita yang lain jadi senang. Siapa yang menyenangkan dan memudahkan langkah dia ke masjid, langkah keluarga dia ke masjid, perhatikan urusan-urusan dia mendidik anak, Allah jadikan mudah. Urusan perniagaan jadi mudah, urusan kerja dia jadi mudah, urusan apa jadi mudah. Saya selalu pegang perkataan tu, tuan-puan sekalian. Orang yang paling senang hidup di dunia, orang yang senangkan kakinya melangkah ke rumah Allah. Orang yang hidupnya susah, orang yang banyak alasan dan sentiasa rasa susah untuk ke rumah Allah. Jadi cuba senangkan kaki kita, atasi semua halangan, semua kesusahan. Kita akan jumpa ketenangan dan kekuatan yang sehakiki bila di masjid, di rumah Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana kita nak menggalakkan anak-anak ini sebagaimana Ustaz cerita tadi? Dia sebenarnya suasana harmoni pagi itu memang sangat-sangat menenangkan. Bawa anak ke masjid sama-sama memanglah susah nak bangun. Perjuangan sebenarnya, perjuangan seorang bapa, perjuangan seorang ibu membawakan anak-anak mereka ke masjid. Siapa biasa boleh kejutkan? Siapa biasa menentukan pasangan? Soalan untuk saya dan untuk semua. Siapa biasa? Suami kan? Suami kan? Kita lelaki pilih isteri juga. Ke isteri yang kita suami? Isteri. Sama-sama kan? Sama-sama. Kejut anak-anak? Kejut anak-anak suami, tetapi orang pertama suami, orang kedua isteri. Orang suami sujud, bangun semua, solat subuh. Orang kedua ni, bangun subuh. Bangun lagi biasa, betul tak? Lepas suami dia tu mendodaikan, bangun subuh, bangun, ambil wudu. Kalau isteri sujud, tidur lagi. Semua berlari masuk tanah. Cousin dia macam ayat biasa macam tu lah. Masuk sana pagi. Tapi seronok sebenarnya. Bila kita balik seronok. Dah seronok sebenarnya. Membalik semayang macam Ustaz sebut tadi. Poin yang bagus sebenarnya. Bila mana kita menunjukkan suasana romantik perjalanan balik tu. Sebab kami berjalan kaki je. Biasanya berpimpinan tangan. Jadi siapa yang biasanya menggunakan dulu pimpinan tangan ni? Isteri ke suami? Suami, betul. Saya jemput suami. Kita yang tangan isteri tu yang berat, pimpin kan. Kadang letaklah dah bahu, pada anak ni letaklah bahu, tangan tu.
Siapa yang suruh aku? Isteri suruh. Suami kan? Suami diam tu kan? Aku tak pernah buat ni. Tangan dulu masuk kerja, masuk kahwin awal-awal dia tangan pegang. Ya. Kena menyelit ni, kena menyelit Sebenarnya saya rasa memang kejadian makhluk suami ni, Allah ciptakan lelaki ni memang bab-bab romantik ni dalam dunia mungkin 1% je lelaki yang betul-betul macam romantik Dan dewan ni lah. dalam dunia yang tengok drama-drama semua tu memang drama ya lakonan. Jadi sebagai orang perempuan, sebab saya perunding rumah tangga, orang perempuan memang nak suami romantik, ambil tangan, pimpin, tangan letak atas bahu. Macam mana? Caring ya. Orang perempuan sukalah macam tu. Dan saya selalu nasihat kaum perempuan, jangan tunggu. Kalau tunggu kucing bertanduk pun dia kalau tunggu. Maksudnya, tetapi sebab saya selalu bagi tahu pada para wanita, dan saya pun buat perkara yang sama. Kita cakap je, kita ambil tangan dia, pegang tangan kita. Kita ambil tangan dia, letak atas bahu kita. Kita pesan, kita cakap, ambil tangan saya, pimpin saya. Tapi rupanya anak-anak perhatikan, anak dengar perbualan isteri tu kan. Tapi sekarang bukan saya dah cakap, memang anak-anak yang cakap, Abi, ambillah tangan Umi, Abi, letaklah atas bahu, Abi, ni sekarang ni Alhamdulillah memang anak je yang bagi arahan, Abi, Umi nak tu, Abi suatlah. Memang Abi dah yang setuju je. Setuju. Tapi bagi saya, subhanallah, itu memang antara metod pendidikan pada anak-anak. Saya tak nak anak-anak belajar kasih sayang romantik, bercinta-cinta melalui drama ataupun melalui novel ataupun melalui media sosial. Biar ibu bapa yang tunjuk bagaimana seharusnya berkasih sayang, bermesra, berromantik. Biar dia belajar daripada kita, bukan belajar daripada TV, drama, sebab itu sangat fantasi, itu sangat ilusi lah. Jadi tak apa suami kita dipaksa pegang tangan, contoh jalan dekat mall kan, kita saja buat ni macam, tapi kadang tak faham, kita macam buat-buat tak faham. Ya Allah, tak faham kita dah 20 tahun dulu tak. Sekarang terus gitu sekali orang di bawah ingat macam tu. Sebab tuan-tuan, bagi seorang lelaki bila dia ambil tangan isteri dia, pimpin dia, seolah nak beritahu kepada orang keliling, ini wanita saya, ini kekasih hati saya, ini isteri saya, dia dalam jagaan saya. Ibaratnya begitu. Kalau nak cerita pasal romantik, Nabi paling romantik di dunia. Contoh, itu jadi topik lain pula. Subhanallah. Jadi kalau tuan-puan tengok di Mekah, Madinah, sampai kita ambil video hari tu kan, saya tengok contoh orang India, lelaki India tua-tua dalam bungkuk-bungkuk, ramai di Mekah. Sebab kami berbalik 3 hari lepas Mekah, memang dia pimpin tangan isteri tu kan. Lepas tu nak ambil barang, dia lepas kejap, tarik balik. Dah tua, dah bongkok, berpimpin tangan. Kami ambil video belakang, comelnya dalam kecil, kurus, bongkok, dah tua sangat, tapi pimpin tangan isteri, letak tangan ni. Lepas tu ada beberapa bangsa memang lelaki dia suka pimpin tangan isteri. Mungkin budaya masyarakat mara kita, suka tak suami suka tak pimpin tangan isteri? Malu. Lepas tu takut orang kata, takut orang berbulu mata. Sebenarnya sekarang saya rasa dah okey je, betul kan? Cuma kita saja yang tidak mahu memulakan, ataupun kita jangan rasa bukan-bukan. Sebab kalau kami pun jalan di mall di mana-mana memang dah terbiasa, dan tak ada pun orang macam lawyer nak muntah ke tengok kita pimpin tangan, tak ada. Bahkan itu satu penghormatan. Semua pimpin tangan sekarang. Okey, sekarang angkat tangan masing-masing. Okey, memang kita buat. Okey, boleh tak selit tangan ni? Gitu. Suami isteri kan? Buat sekarang awak depan. Senyum buat. Okey, 1, 2, 3. Angkat, tolong angkat. Tolong. Depan ni macam kekok je. First time ke? Okey, subhanallah. Okey, sekarang saya minta suami cium tangan isteri. Suami cium tangan isteri. Ya, suami cium tangan isteri. Ya, suami. Masya Allah. Berani bantah ke? Berani bantah. Sebab kalau kita tengok Mak Saleh, betul tak?
kita memang budayanya adalah isi cium tangan suami. Tapi kalau kita tengok budaya barat, bukan nak ikut budaya barat, kan suami lelaki akan cium tangan isteri. Dan kalau kita tengok apa yang Nabi buat dengan Sayyidatina Fatimah, kan Sayyidatina Aisyah cerita, saya tidak pernah melihat orang yang paling mirip dengan Nabi melainkan Sayyidatina Fatimah. Cara bercakap, cara duduk, semua copy paste Nabi adalah Sayyidatina Fatimah, hampir semua sama. Dan apabila Fatimah datang ke rumahku, saya cerita, ini hadis yang sahih, Nabi akan terus bangun, menyambut Fatimah, mengambil tangan Fatimah dan mencium. Itu bukan tanda memuliakan. Seorang suami cium tangan isteri bukan sebab mulia tu ya, tetapi lebih kepada Rasulullah menunjukkan rasa cinta pada anak. Jadi bila Rasulullah cium tangan Fatimah, lepas tu Rasulullah pimpin tangan Fatimah dan letakkan di tempat Nabi duduk. Kan Nabi bangun daripada tempat duduk Nabi dan minta Fatimah duduk di tempat Nabi duduk. Saya selalu sebutkan, subhanallah, seorang ibu bapa yang boleh buat dekat anak macam ni. Anak balik sekolah, oh anak Umi dah balik, contoh, ambil tangan, cium tangan anak, sayang anak Umi, contoh lepas tu meme duduk. Mungkin kita duduk kat kursi sofa, kat mana suruh dia duduk, mungkin tanya dia belajar macam mana ke, ataupun bagi air. Kalau seorang ibu ayah boleh buat macam ni, anak kecil ataupun anak besar, anak ni akan taat pada ibu ayah, akan hormat, akan kasih, akan sayang. Sebab itu kalau kita kaji bentuk kasih sayang yang Nabi tunjuk pada anak, pada cucu, pada isteri, sangat luar biasa. Kita tak termampu. Itulah contoh romantik yang paling agung lah. Subhanallah. Jadi apa sangat kalau pimpin tangan isteri berjalan, apa sangat? Nabi di khalayak ramai letak ni dagu Sayyidatina Aisyah di atas bahu Nabi. Dan Sayyidatina Aisyah nak tengok persembahan, ada satu persembahan seni kan. Lalu Sayyidatina Aisyah berdiri, Rasulullah pun suruh letak dagu ni atas bahu Nabi, menongkat dagu. Dibuat tu di rumah ke khalayak ramai? Khalayak ramai. Sebab main tempat terbuka, orang tengah buat persembahan. Kemudian Rasulullah tanya Fatimah ni, mungkin Rasulullah dah rasa penat ke kan, sebab Sayyidatina Aisyah duduk letak dagu atau bahu ni, menumpang dagu ni. So, Rasulullah tanya, dah siap Aisyah? Sayyidatina Aisyah jawab, belum lagi. Tapi saya cerita, bukan sebab Sayyidatina Aisyah tak puas lagi tengok persembahan, tetapi tak puas lagi bermanja dengan Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi memang kita dilarang bertunjuk romantik berlebihan, memang dilarang. Tetapi sekadar pegang tangan seorang suami, pimpin tangan isteri berjalan, itu menunjukkan kepimpinan dan juga penjagaan. Ini isteriku. Soalannya nak bagi amaran pada lelaki, ini dalam jagaanku, ini wanitaku, ibarat begitulah. Dan bila isteri dipimpin, dia akan rasa macam dia terpimpin lah. Dia akan ikutlah. Kalau suami kata beli, dia beli. Suami kata tak beli, tak beli. Betul? Oh tu tak betul. Okey, kuasa beli bayi isteri. Okey, kalah. Okey, minta maaf Encik, saya menyelit. Encik sambung sikit lagi kan? Sorry, saya menyelit. Habis dah? Okey. Terima kasih.